sesetengah orang mengalami desakan kencing yang mendadak. Keadaan ini sangat biasa dalam masyarakat dan dikenali sebagai pundi kencing terlalu aktif. Pundi kencing terlalu aktif menjejaskan kira-kira 15% daripada populasi umum dan boleh berlaku pada kanak-kanak, golongan dewasa muda serta warga emas, tetapi ia cenderung menjadi lebih teruk dan lebih kerap berlaku apabila kita semakin berumur. Desakan kencing boleh menyebabkan kekerapan membuang air kecil, keperluan untuk bangun berulang kali pada waktu malam untuk membuang air kecil yang dikenali sebagai nokturia atau bahkan kebocoran air kencing atau incontinence. Bagi warga emas, keperluan untuk bergegas ke tandas pada waktu malam ketika mereka mengantuk boleh menyebabkan terjatuh dan patah tulang dan kadangkala perkara ini sebenarnya boleh menjadi peristiwa terminal dalam hayat seseorang individu. Bagi mereka yang mengalami desakan kencing akibat pundi kencing terlalu aktif, perubahan gaya hidup seperti mengawal pengambilan cecair, mengehatkan pengambilan teh, kopi dan alkohol, menurunkan berat badan jika mereka obes, serta mengelakkan merokok, semua perubahan gaya hidup ini boleh membantu mengurangkan simptom pundi kencing terlalu aktif. Latihan pundi kencing dan latihan otot lantai pelvis juga boleh membantu dalam memperbaiki simptom desakan dan kekerapan kencing pada pesakit yang mengalami pundi kencing terlalu aktif. Bagi mereka yang tidak memberi tindak balas terhadap langkah-langkah konservatif seperti ini, terdapat ubat-ubatan dan ubat-ubatan ini secara asasnya terbahagi kepada dua kumpulan iaitu antimuskarinik dan agonis beta-3 dan sesetengah pesakit mungkin memerlukan gabungan kedua-duanya. Sebilangan besar pesakit ini boleh dirawat dengan gabungan perubahan gaya hidup, terapi ubat serta langkah-langkah konservatif yang lain. Bagi kumpulan kecil pesakit yang dikenali sebagai pundi kencing terlalu aktif yang refraktori, terapi khusus lain mungkin diperlukan. Pesakit dengan pundi kencing terlalu aktif yang refraktori biasanya mengalami desakan yang sangat teruk atau kebocoran air kencing berkaitan desakan yang mengganggu dan mereka menginginkan terapi lanjutan lain untuk mengawal gejala mereka. Terapi seperti ini boleh merangkumi toksin botulinum atau neuromodulasi sakral. Bagi kebanyakan pesakit, pundi kencing terlalu aktif bukanlah bahaya kesihatan tetapi masalah kualiti kesihatan. Jadi keinginan pesakit untuk mendapatkan rawatan atau meningkatkan rawatan jika tindak balas terhadap rawatan kurang memuaskan atau hanya sebahagian adalah pertimbangan penting dalam menentukan tindakan yang perlu diambil. Semua pesakit seperti ini mesti menjalani penilaian awal untuk memastikan bahawa keadaan lain yang mungkin lebih serius tetapi boleh meniru gejala pundi kencing terlalu aktif telah dinilai dan dikecualikan. Dengan terapi yang sesuai, kebanyakan pesakit yang mengalami pundi kencing terlalu aktif sepatutnya boleh mendapatkan kawalan yang baik terhadap gejala mereka dan menikmati kualiti hidup yang baik.